Sebabkan dendam kafir Quraisy yang telah kalah pada perang Badar, maka tercetuslah peperangan kedua umat Islam. Peperangan itu adalah peperangan Uhud yang telah berlaku pada 7 atau 11 Syawal tahun ketiga Hijrah, yang dinamakan sempena sebuah tempat yang dikelilingi oleh Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW telah memimpin 1000 orang tentera Islam, tetapi hanya 700 orang sahaja yang sampai ke medan Uhud, manakala Abu Sufyan memimpin 3000 orang tentera kafir Quraisy. Ketika peperangan, pasukan pemanah Muslim telah melihat tanda-tanda kekalahan tentera Quraisy dan banyak harta rampasan yang berada di medan perang, sehingga mereka menganggap peperangan telah berakhir. Kemudian, para pemanah ini turun untuk mendapatkan harta-harta rampasan perang tersebut. Khalid bin Al-Walid yang belum beriman pada ketika itu melihat perkara tersebut dan mengambil peluang ini untuk mengambil semula dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Walaupun pasukan muslimin mengalami kekalahan, tetapi masih dapat mempertahankan posisi di Madinah. Kemenangan yang dimiliki pihak Quraisy pula dalam perang Uhud tidak dapat dimanfaatkan dengan bagus di Madinah, dan akhirnya mereka terpaksa berundur ke Mekah. Jom sertai kami bersama menunaikan umrah dan belajar mengenal sejarah Islam bersama mutawaif berpengalaman kami. Like, komen dan share untuk cerita yang lain. Ikuti kami di Kemara Sufah Utara.